Pernah tak ada situasi bila kita dapat satu info, kita susah nak faham ilmu tu? Sebenarnya itu bukan tanda kita slow learner. Cuma tubuh badan kita atau diri kita tidak tahu teknik atau jenis pembelajaran yang sesuai untuk diri kita. Dia ada 4 jenis teknik pembelajaran, iaitu VARK. V ni adalah visual, maksudnya dia kena ada ilustrasi ataupun dia kena tengok video baru faham. A pula auditory. Auditory ni dia kena dengar lah, macam dengar podcast ke, ataupun dia kena dengar orang bercakap. Kalau R ni pula stands for reading or writing, kena membaca sesuatu ataupun dia kena tulis baru dia faham. K ni adalah kinesthetic. Yang ni dia last sekali sebab dia melihat baru dia susah nak faham, mendengar susah nak faham, membaca pun susah nak faham. So dia kena buat benda tu baru dia faham. So dia learn by doing. So manusia ni dia akan guna empat-empat ni dalam pembelajaran mereka sendiri secara separa sedar. Cuma antara empat-empat ni, dia ada satu yang lebih dominan dalam menjerap info dan memahami info. So korang boleh buat test VARK ni dekat internet dan faham macam mana diri korang menjerap ilmu. Dan bila faham, korang boleh guna teknik ni apabila dalam mempelajari sesuatu. Right?